saudara. Dalam 1-2 hari ni saya ternampaklah video yang membabitkan saya panggil anak-anak pasal saya sendiri ada anak perempuan yang umur dah 26 tahun. Dia pun dah beranak dah. Boleh dikatakan saya sendiri dah orang kata dah cucu dah. Dalam kurungan. Okey. Senang kata saya pakai anak-anak lah. Saya duk nampak ada video yang macam yalah gathering di balai apa ibu pejabat polis. Lepas tu ada satu video saya nampak apa nama? Bercium dengan kereta. Lepas tu ni tadi saya ternampak video apa nama? Macam mana nak sebut lah? Duk konvoi di jalanan, orang kata buat aksi berbahaya lah, senang kata. Ni saya nak pesan lah pada, saya nak sebut Allahu Akbar. Berat pula motor ni. Saya nak sebut adik-adik pun boleh. Saya nak sebut anak-anak pun boleh. Macam pasal macam yang saya duk khabar awal tadi ya. Okey, macam ni. Bila hampa dah lah teku SPM tu, bukan bermakna hampa merdeka sebelum apa sepenuhnya. Siap orang kata duk naik motor wili. Silap-silap. Kalau kedapatan macam video yang saya sebut, gathering di ibu pejabat polis. Apa lagi, surat saman lah. Tak pun silap-silap motor masuk lori, letak haru. Okey, mana kita tadi? Tak bermakna hampa dah bebas sepenuhnya. Hampa punya orang kata zaman persekolahan baru habis. Fasa baru kehidupan hampa baru bermula. Baru mula. Orang kata kalau macam perang tu, fasa pertama dah habis. Ni fasa kedua pula. Lagu tu. Jangan terlampau orang kata excited sangat. Takut-takut tak pasal terlebih ya lain pula jadi. Lagu mana nak capai cita-cita? Kan? Hampa dah tentu ada cita-cita, betul? Ingat pesanan saya? Dah habis SPM, orang kata fasa kehidupan baru, fasa kehidupan sebenar baru mula. Okey. Alah nak beli tiap banyak-banyak pasal mungkin ada orang yang akan bercakap benda yang sama. Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.